Hai semua, Yin ditonrap Sut Thai Santai Kak. Kali ni kita belajar jenis kata keterangan yang terakhir dalam bab kata keterangan iaitu kata keterangan darjah atau adverbs of degree dalam bahasa Thai. Kata keterangan darjah dalam bahasa Thai disebut kamwiset buat pariman. Kata keterangan darjah adalah kata yang menerangkan jumlah atau tahap sesuatu kata nama, kata kerja atau kata keterangan lain. Ia menunjukkan konsep banyak, sedikit, berapa, sejauh mana. Contohnya, mak, sangat or very. Kot, sangat or so. Khon khang, agak. พอสมควร agak or quite. เกินไป terlalu or too. มาก sangat สุด paling. ไม่ค่อย kurang or tidak begitu. นิดหน่อย sedikit. อย่างมาก sangat. เล็กน้อย sikit. เกือบจะ hampir. ทั้งหมด seluruhnya. เพียงพอ cukup or mencukupi. Mak and kot mempunyai maksud yang sama, iaitu sangat. Tetapi kot dikenali sebagai perkataan yang kasar dan tak boleh digunakan dalam situasi formal. Kedudukan dalam ayat. Kata keterangan darjah biasanya diletakkan sebelum atau selepas adjektif atau kata kerja. Contohnya, เธอสวยมาก dia sangat cantik. ร้อนนิดหน่อย panas sedikit. เขาค่อนข้างยุ่ง dia agak sibuk. แม่ทำงานหนักเกินไป mom works too hard. เธอทำอาหารโคตรเก่ง dia memasak sangat bagus. เงินไม่เพียงพอ duit tidak mencukupi. เงินไม่พอ duit tak cukup. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.